Salam hormat. Info berita sukan. Bekas pemain Manchester United dan Real Madrid, David Beckham, mengkritik keras tindakan beberapa pemain pasukan itu semasa siri jelajah pasca musim mereka di Asia Tenggara, baru-baru ini. Di Stadium Bukit Jalil. Dalam aksi persahabatan antara Manchester United menentang All-Star ASEAN, United tewas 0-1 kepada All-Star ASEAN. United ke Asia usai tamat musim Liga Perdana Inggeris 2024-25 selepas mencatatkan penamat terburuk dalam sejarah apabila berada di tangga ke-15 dan tewas kepada Tottenham dalam perlawanan final Liga Eropah, UEL. Matlamat mengadakan siri jelajah adalah untuk mengumpul wang serta menyantuni peminat dengan mengadakan perlawanan persahabatan di Malaysia dan Hong Kong, dengan Beckham melihat kelakuan Alejandro Garnacho dan Amad Diallo sebagai tidak boleh diterima. Sumber berita dipetik dari Astro Awani.